Memang saya tanya Amin, betul ke nak menjarah diri? Dan dia kata macam mana nak lawan? Mak sendiri tak merestui perjuangan kita. Mak Amin ini datang merayu Amin. Saya katakan, takkan aku nak tembak seorang anak di depan mak dia? Takkan aku nak bunuh seorang suami di depan isteri dia? Bila kita dah tahu dia ada gangguan gitu kan, kita pun kita gunakan inilah yang sunnah-sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu biasalah, itu amalan kita Yasin ayat 9 tu. Itulah kita gunakan untuk kuatkan semangat kita untuk bersama-sama kumpulan ni kan. Bila kita dah tahu dia dah dalam keadaan kerasukan gitu kan, kita pun baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya surat ini daripada Sulaiman dan dengan nama Allah Pengasih lagi Penyayang kan. Allah ta'ala alayya, hendaklah kamu datang pada aku waktu ni muslimin, janganlah kamu menyombong pada aku, datanglah pada aku dengan menyerah. Ibaratkan kepala senjata satu, kepala dia lah, datanglah kamu dengan muslimin ni kita letak dekat ujung kasut ni, saya letakkan kepala senjata satu pada kasut tu. Jadi tunduklah. Lepas tu macam Amin tu dah tak banyak cakap dengan saya, cuma kawan-kawan dia yang lain-lain lah. Banyak murid-murid dia katanya tertarik dengan dia selalu ceritakan tentang rakyat-rakyat di negara-negara yang tertindas, dan senjata-senjata yang diambil ni kemungkinannya katanya nak dihantar ke negara-negara Islam yang tertindas. Pada mulanya saya dah naik cakap dengan Amin, dan setelah beberapa perbincangan memang saya tanya Amin, betul ke nak menjarah diri? Dan dia kata macam mana nak lawan? Mak sendiri tak merestui perjuangan kita. Itu kata dia. Menunjukkan rayuan yang dibuat oleh pihak CMT, Crisis Management Team, memang berjaya. Itu sebabnya katanya orang yang menyerah diri pada awal pagi itu yang ditangkap tu kata ramai lagi nak menyerah diri. Rayuan yang dibuat oleh keluarga-keluarga ni menyebabkan dia orang patah semangat perjuangan dia orang. Amin sendiri pun kata begitu. Tapi bila dia dah kata nak menyerah diri, saya pun minta supaya dipasang alat perhubungan, dan saya pun bagi tahu semua call sign kumpulan X-ray nak berdamai kan, masuk cara aman. Dia tak kata menyerah diri sebab dia akan merendahkan dia orang. Jadi kita kata berdamai tu dia orang rasa lebih selesa. Bila dia kata itu gong dengar. Dan kenderaan tentera ni bila dia besar, bukit tu kecil je sebenarnya, ada 4 kan, rasa bergegar bukit Jenalik itu. Dan kumpulan Al-Maunah ni yang dah mana letak senjata pun seolah-olah macam nak ambil balik senjata. Masa tu saya ada berseorangan masa tu. Saya pun jangan lawan kan. Bila kumpulan tentera masuk, inilah masuk cara aman. Dia orang dah berdamai Dalam masa yang semua kita duk leraikan jangan lawan ni. Tengok sebelah sini yang ni dia orang neutralize dengan cara yang ni kan. Bila dia masuk sebelah sini tengok nanti takut yang sebelah ni pula lawan. Saya pergi pula sebelah sini jangan lawan. Tu saya pun pergi pada Tuan Adi. Tuan, they all have surrendered kata kan. That is dia leader, but careful, he is mentally unstable. Jadi masa tu saya menulis pada dia memang ni, dia pegang senjata dia ada launcher kat bawah ni. Jadi dia macam tu, dan kita tengok mata dia pun kita tahu dia dalam keadaan trans. Kebetulan Inspektor Akmal datang, tuan-tuan PNCO arahkan tuan keluar pada kawasan. Memang dulu pun dia dah arahkan keluar, tapi kita dah ni kan, kalau terlampau ramai pemain ikut spoil the soup kan. Jadi saya pun ambil keputusan untuk keluar. Dan bila saya keluar tu tiba-tiba terdengar bunyi letupan, tembakan. Tapi dia orang dah ramai. Satu APC ada 12 orang, dah lebih pada ni. Saya suruh anggota saya ambil cover. Kita masih dekat masa tu. Medik kan. Saya suruh orang saya down dan suruh orang saya buka set. Perlu ke bantuan, dan orang kata tak perlu. Jadi saya teruskan perjalanan saya lah. Sebenarnya apa yang saya laksanakan ni sebenarnya mengikut SOP yang dibuat oleh kerajaan sebenarnya. Dan masa tu memang saya disuruh untuk berundur, tapi ikut memang taktik kita ni. Once kita dah gain ground, kita tak boleh lose ground. Once kita dah ada contact, kalau kita ke belakang pula, nanti siapa nak contact balik? Once kita dah dapat ground, kenapa kita nak lose ground? Kita kena maintain dan menang ground tu, remain untuk menang ground lagi dan lagi. Jangan merasa pandai, tapi hendaklah pandai merasa. Itu mursyid saya selalu ulangkan. Kalau kita nak orang buat baik dengan kita kena buat baik dengan orang. Bila mak Amin ini datang merayu Amin supaya keluar daripada kawasan tu, saya katakan, takkan aku nak tembak seorang anak di depan mak dia. Lepas tu isteri pada salah seorang pada anggota Maunah ni pula merayu, suruh keluar apa semua. Takkan aku nak bunuh seorang suami ni depan isteri dia. Dan aku pun ada benda-benda ni. Nah, itu kata Rabitah ni, maksudnya kadang-kadang kita ni benda-benda yang kita sayang datang balik pada diri kita, dan kita berjuang kerana orang yang kita sayang kan. Itu selalu saya katakan perjuangan saya ni not because of those we hate in front of us kan, tapi because of those we love behind us. Bukan kerana orang yang kita benci depan kita, tapi orang yang sayang di belakang kita nak bela. Itu perjuangan kita. Kami
Kami ni anggota keselamatan ni, kita dibayar gaji untuk berkorban. Kita tak risaukan tentang diri kita. Apa yang kita risaukan, orang-orang yang kita dibayar gaji, depa ni pula terancam ke nyawa depa ke yang tak selamat dan sebagainya. Kan kita sebagai polis memang kita berkorban, kita dibayar gaji untuk berkorban. Penjawat awam, itu tugas kita untuk mempertahankan negara, untuk mempertahan rakyat. Itu tugas kita. Dan apa yang kita risaukan ialah orang yang kita ni lah. Biarlah kita yang terkorban. Sebab bagi kita menang tu bukan saja setakat ni. Syahid pun menang. Syarat kita kena ikhlas. Menang bukan kita dah berjaya kalahkan musuh, itu kita menang. Bukan itu. Syahid pun menang juga. Yang penting niat kita ikhlas, kita buat tu kerana Allah. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.